tidak ada orang-orang salaf yang memahami ayat Quran itu berarti orang musyrik bertauhid. Tetapi itu menunjukkan orang musyrik di dalam mereka melakukan kesyirikan, mereka sebenarnya tak ada hujah. Mereka tak selesa nak tinggal sembah berhala kerana itu amalan tradisi. Tapi kalau kita hujah, okey, kamu sembah berhala, adakah berhala yang ciptakan langit bumi? Of course dia tak boleh jawab ya, dia pun tahu tak betul. Adakah berhala yang pusing matahari dan bulan? Dia pun tahu tak betul kalau dia kata ya. Maka nak tak nak dia kena mengaku Allah. Tapi adakah dia bertauhid? Tidak. Kerana dia masih menganggap berhala-berhala yang disembah itu boleh mendatangkan sesuatu. Dalam surah Hud, Allah rakamkan perkataan orang musyrik, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Wahai Hud, kami bukan nak kata apalah. Sebahagian daripada berhala kami dah kenakan kamu penyakit gila. Kamu duk suruh orang jangan sembah mereka, mereka dah marah pada kamu, mereka dah bagi kamu tu gila. Berarti orang musyrik menganggap berhala dia boleh buat sesuatu. Mana ada tauhid? Dia syirik. Rububiyah dia juga syirik. Baik, seterusnya tauhid uluhiyah. Uluhiyah daripada perkataan ilah. Apa makna ilah? Tuhan juga. Rabb makna Tuhan, ilah juga makna Tuhan. Sama je. Cuma dalam konsep tauhid tiga dibezakan. Kalau tauhid rububiyah tadi mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang mencipta, menghidup, mematikan. Tauhid uluhiyah mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang disembah dan yang diibadahkan. Menyembah lain daripada Allah haram dan syirik. Ini benar. Setakat itu wajib kita terima. Memang haram dan syirik sembah lain daripada Allah. Jangan sembah berhala, sembah batu, sembah kayu. Sembah Nabi pun haram dan syirik. Sembah malaikat pun haram dan syirik. Padahal Nabi dan malaikat makhluk yang mulia. Tapi sembah daripada Allah tak boleh. Okay, setakat itu okey. Cuma atas nama tauhid uluhiyah, mereka mempertikaikan amalan tawassul. Misalnya orang tu kata, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, dengan Al-Mustafa SAW sampaikanlah hajat-hajat kami. Tak boleh. Nabi dah mati, tak boleh. Macam tu konsep dia. Di sisi kita tawassul dengan Nabi kerana kemuliaan Nabi SAW. Adakah Nabi SAW hanya mulia ketika baginda hidup? Lalu tak boleh tawassul dengan baginda kerana lepas wafat dah tak mulia lagi? Kan tak ada macam tu. Jadi tak ada dalil pun sebenarnya. Kalau buka Majmu' Fatawa Imam Ibn Taimiyah, cari dalil haram tawassul, tak ada. Quran hadisnya tak ada. Paling-paling Imam Ibn Taimiyah mengatakan sad zari'ah. Sad zari'ah ni mana apa? Sekat jalan. Dalam bahasa orang putih dia panggil preventive measure. Kod nanti tawassul jadi syirik. Jadi dihujah oleh Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala sahibul hikam, yang terkenal dalam kitab hikam dalam bab tasawuf. Bila menghujah Al-Imam Ibn Taimiyah kerana sad zari'ah tidak sepatutnya berjalan seperti itu. Sad zari'ah ni contohnya, orang tu peniaga senjata. Dalam keadaan biasa, halal dijual senjata pada sesiapa yang nak beli senjata. Willing seller, willing buyer. Tapi dalam keadaan berlaku fitnah, pertempuran sesama Islam, maka dilarang dia menjual senjata kepada puak-puak yang bertelagah. Kerana itu menjadi jalan orang Islam membunuh satu sama lain. Asalnya boleh jual, tapi preventive measure. Dalam keadaan macam tu tak boleh. Tapi kalau tawassul sebut Nabi jadi syirik, apa kaitan dia? Kata Al-Imam Ibn Atha'illah, kalau kamu nak jalankan sad zari'ah macam itu, maka kamu kena fatwa potong zakat orang lelaki. Kerana kalau ada zakat dia boleh berzina. Jadi sebagai preventive measure, lelaki dipotong zakat dia supaya tak ada perzinaan. Boleh ke macam tu? Mana ada ulama fatwa macam itu? Ataupun fatwa kan haram tanam anggur. Kerana kalau tidak ada anggur, tidak ada khamar. Tidak ada boleh buat wine. Kan wine daripada anggur. Maka difatwakan haram menanam anggur sebagai preventive measure. Tak ada ulama fatwa macam itu. Berarti ini tidak ada dalil.